Selamat pagi murid-murid，同学们早安。今天呢，我们会继续上课。Kita akan sambung belajar macam biasa. Okay, hari ini cikgu nak ajar tentang kata kerja. Okay. Jadi mula-mula cikgu akan ajar sedikit. Kemudian lepas ajar, kamu semua kena buat kerja sekolah. Okay. Nah, jadi walaupun cikgu tak ada di sekolah, kamu kena buat kerja. Tak boleh main. Okey, kita tengok hari ni apa yang kita nak belajar. Okey, kata kerja. Hari ni kita nak belajar tentang kata kerja. Okey, apa itu kata kerja? Apa itu kata kerja? Kata kerja ialah perbuatan melakukan sesuatu. Okey, contoh macam kucing ni. Dia tengah kerja. Kerja 就是做东西, membuat sesuatu, melakukan sesuatu. Okey. Dalam bahasa Melayu, imbuhan untuk kata kerja ada 4. 有4种imbuhan 用给kata kerja. Okey. 这些imbuhan 都是放在那个 kata kerja 的前面, di depan kata kerja. Okey, kita ada 4. Yang pertama men, M-E-N. 你会常见到 dalam kata kerja 里面，你会看到有闷的. Kalau ada men tu, itu ialah kata kerja. Yang kedua ialah ber. Okay. 除了men, ber 也是 kata kerja. 然后第三个, yang ketiga, ter. Dan yang keempat, di oleh. Okay. 4 ni awak kena ingat. Okay. 你们要记得，因为在考试里面有一个部分是要你们画线的。如果你记得你4年级、5年级考试的时候，有一题是要画线。Ada satu soalan dalam periksa, kamu kena garis. Dia suruh cari contoh kata kerja. Awak kena garis. Okay? Jadi awak kena tahu macam mana nak cari kata kerja. 要怎样找？你只要看到men 或者是 ber 或者是 ter 或者是 di oleh 你就可以画线了，它就是 kata kerja. Okay, kita tengok yang pertama, 第一个 men. 什么意思是 men? 为什么我们放 men? Kenapa kita letak men? Men ia bertujuan untuk perbuatan berlaku ke atas objek lain. Okay? Men 是那个动作，那个工作发生在别的 objek, berlaku ke atas objek lain. Contoh kalau awak tengok gambar, tengok GIF ni, okay, perempuan tu dia pukul bola. Jadi perbuatan pukul tu berlaku kepada bola. 那个打的动作是发生在那个球身上。所以 men 呢，通常我们用的时候是，如果那个动作发生在别的东西。Okay. Contoh yang pertama, Candice membaca buku. 所以这个 membaca 它用 mem 为什么？因为那个 baca 是发生在 buku. Membaca tu dia berlaku kepada buku. Kita membaca apa? Membaca menunggang basikal. Kalau awak tengok 5 ayat ni, perbuatan mem ni semua dia ada objek. 全部 mem 它的后面都有 object. Okay? 就是讲这个 mem 它是做在别的东西身上。Okay?
好了，现在可以 pause 一下这个 video，然后我要你们一起读，sama-sama baca dari nombor 1 sampai nombor 5. Okey? Baca sama-sama dari nombor 1 sampai nombor 5. Boleh pause sekejap video ini. Okey. Sekarang kita teruskan. Jadi mem kena ingat dalam kepala. Mem ni maksud dia membuat sesuatu yang berlaku ke atas objek lain. OK， 当然有些闷是后面没有 object。OK， 接下来我们去看第二个 ber。OK，ber 是跟闷有一点不一样。OK，ber perbuatan berlaku kepada diri sendiri. 那个动作发生在 diri sendiri， 发生在自己身上。OK， 好像这个人他打他自己。OK， 打自己，打自己就是发生在自己身上哦。OK， contoh yang pertama， Sinhui berlari， Sinhui 在跑。那个跑 lari itu berlaku kepada diri dia sendiri， 发生在Sinhui 自己，不是跑给什么东西。永恒 bergaduh dengan kawan， 永恒跟朋友吵架，那个吵架他自己也是有参与在里面，所以是发生在自己。Sharon berbual dengan adik, dia pun ada, dia berlaku kepada diri sendiri dengan adik berbual. Amsha belajar di sekolah, Pei bermain di padang. Okay, jadi kalau awak tengok, ber ni semua dia berlaku kepada diri sendiri. 所以它的后面 video ini, 一起读 sama-sama baca nombor 1 sampai nombor 5. Okey, sekarang kita sambung yang ketiga. Ter. Okay, 第三个就是 ter. Ter 的意思就是 perbuatan berlaku dengan tidak sengaja. 那个动作是不小心 tidak sengaja 不小心发生的。也好像这个 penguin 它不小心跌倒，它跟 mem 不一样 ，mem 是你要做，然后你去做 ，ber 是做在自己，然后 ter 是不小心。Okay. Nombor 1, Khalis terjatuh ke dalam longkang. Khalis terjatuh. Terjatuh 就是他不小心跌进龙缸，不是他自己要跌，不是他故意跌，他不小心跌。Okay, yang kedua, Nuraisha lampu Agnes 不小心撞到那个路灯。Ryan terpijak tahi kucing. Ryan 不小心踩到猫大便。Okay, 所以你看这个5个 ter， 它是不小心发生的。所以如果你写在句子，你写错，你写什么 Ryan memijak， 你用错 imbuhan Ryan memijak tahi kucing。如果你讲 memijak， maksudnya apa? Maksudnya Ryan dia nampak tahi kucing tapi dia pijak. Itu me. Kalau ter, dia tak nampak, dia tak sengaja terpijak. Okay? 所以写
imbuhan. Kalau kita pilih imbuhan, kena pilih yang betul, yang sesuai. Okey, jadi boleh pause sekejap video, baca sama-sama nombor 1 sampai nombor我读书，书被我读. Okey, jadi dioleh 就是被 terbalik dengan men. Okey, yang pertama, buku 签约 dicuri oleh Jia Xiang. 所以这个是被签约的书被家祥偷。Okay, Xiu Xuan dihantar oleh ibunya. Xiu Xuan 是他妈妈送他来的。Kaisara ditumbuk oleh Mindy. Kaisara 被 Mindy 中。Farid ditangkap oleh polis. Farid 被警察抓。Amsha diajar oleh Cikgu Ruha. Amsha 被 Cikgu Ruha 教. Okay, jadi dia terbalik je dengan men. Okay, boleh pause sekejap. Baca sama-sama nombor 1 sampai nombor 5. Okey, jadi kita ulang kaji balik. 我们复习回来。一共有4种闷。Okay, 有4种。门，如果没有门，找 ber； 如果没有 ber， 找 ter； 如果没有 ter， 找 di oleh. Okay, kita cari 4 imbuhan ni. Kita cari men, kalau tak jumpa cari ber, tak jumpa cari ter, tak jumpa cari di oleh. Okay, lepas tu kita kena ulang kaji balik. Men ni untuk apa? Men 是 kata kerja 发生在别的东西. Membaca apa? Membaca buku. Menulis apa? Menulis ayat. Okay, me. Kalau berlaku kepada diri sendiri. 发生给自己身上. Berlari, berjogging, bermain, belajar, bekerja. Okay, berlaku kepada diri sendiri. Kalau maksudnya tidak sengaja, 不小心 terjatuh, terlanggar, tertinggal. Okay, lepas tu di oleh 就是 passive， 就是倒反过来 men 变成 di oleh。Okay, 所以 imbuhan kata kerja 有这个4个罢了，要记在头脑里面。Okay, sekarang kita nak tengok macam mana nak tukar ayat aktif menjadi ayat pasif。刚才我讲那个们，我们要换，可以换成 terbalik 过来，可以变成 di oleh。kita boleh terbalik menjadi di oleh。jadi sekarang kena dengar betul-betul sebab lepas ni ada latihan。过后我们要做练习，所以要听好来那些不会的。OK， 首先如果要换，这个是 kalau ada mem， 如果有 mem， 这个是 ayat aktif。有 mem 的话，它是 active 的句子，就是人在前面做什么，人做什么，那个是 active。active 它会有 mem， 只有 mem。active dia cuma boleh guna mem， dia tak boleh guna ber。Okay? Dia cuma boleh guna mem sebab dia nak terbalikkan objek ni ke depan. 如果 ber 它不能用，因为 ber 是发生在自己，它没有 object。Okay? 所以你要背，你要记得 active 只有 mem 可以做 active。Okay, kalau kita nak tukar jadi passive， 我们要换去 passive 的话，就要换成 di oleh。kita kena tukar jadi di oleh。Okay, mula-mula tengok nak buat macam mana. Okay, Ali membaca buku. Okay, mula-mula kita kena buat nombor. Okay, mula-mula kita cari mem.
首先我们找 mem 先。这个句子里面 Ali membaca buku. Mem 是我们放2号 kita letak nombor 2. Mem. Okay, jadi mem 是2号，记得有 mem 的字放2号。mem 的前面 depan mem kita letak nombor 1. Belakang mem kita letak nombor 3. Okay, 所以我们有号码在这边1、2、3，然后我们就画线个，我们个。OK， 所以这边我们就有1、2、3。我再讲多一次，我们要个的时候，我们先找 mem， 找 mem 我们放2号，然后其他我们才可以写1号、3号。Kita kena cari mem dulu, letak nombor 2. OK, lepas dah letak nombor, kita kena terbalikkan. 你看上面我已经写号码1、2、3、4变成3、2、1、4。Okay, jadi awak susun balik nombor tu. Susun semula nombor. Dia akan jadi macam mana? Nombor 3 dulu. Sebab tak ada nombor 4 kan. Sini ayat ni tak ada nombor 4. 这个句子没有4号，所以我们换3、2、1罢了。变成 buku 3号 buku 3号，然后2号3、2、1。2是 membaca， membaca 我们换成 di， okay? dibaca， 然后要加 oleh。每次你换去 di， setiap kali kita tukar di， kita kena tambah oleh， dibaca oleh。 Lepas tu nombor 1, Ali. Buku dibaca oleh Ali. Siap ayat pasif. Jadi nombor dia akan jadi 3, 2, 1. Okay, sekarang kita tengok pula susah sikit. Yang nombor 2 ni. Ali sedang membaca buku. Okay, 也是一样. Kita cari mem dulu. 找 mem, 放2号, letak nombor 2. Okay. Belakang mem tak payah fikir dah. Terus potong. Tulis nombor 3. mem 的后面不用想，直接个3号。Okay, 然后阿丽肯定是1号，那阿丽是 nombor 1。现在我们要想的是 sedang。这个 sedang 是正在读书。Kita nak letak dia nombor 1 ke nombor 2? Sedang. 如果我们想 sedang 正在 sedang ni dia nak ikut Ali ke dia nak ikut membaca? Rasa-rasa yang mana? Kalau kita letak Ali sedang, sedang Ali 正在 atau kita nak letak sedang membaca 正在读。如果你想一下你就会发现 sedang 是正在，正在是一定要跟动词一起kan. Sedang ni dia mesti ikut kata kerja sebab dia membantu kata kerja. Dia ni kata bantu. Okay, jadi kalau kita jumpa perkataan, 如果我们找到字在中间，在人还有动词， kalau kita jumpa perkataan di tengah kata nama dengan kata kerja, okay, kita letak dia kat nombor 2. Jadi kita potong sedang membaca jadi nombor 2. Okay, 这个很重要啊。如果你发现到人和动词中间有字，然后它是 sedang 啦、telah 啦、akan 啦这些字，它一定是跟2号，它是跟动词。Okay, bila kita dah jumpa nombor semua, kita boleh tukar. Dia akan jadi 3, 2, 1. 3 dulu, buku sedang dibaca. Membaca ni jangan lupa tukar. 不要忘记换 membaca. Dibaca oleh Ali. Buku sedang dibaca oleh Ali. Jadi siap. Pasif. Okay, sekarang kita tengok ayat yang panjang. Ayat yang panjang. Ali sedang membaca buku di rumah. Okay. 也是一样, mula-mula kena buat apa? Cari mem. Kita cari mem. Mem letak nombor 2. Mem 放2号.
然后 mem 的后面 ke nombor 3. Okay, mem 的后面 ke nombor 3. Ali si Ali nombor 1. sedang membaca buku sesan. Okay, 然后四号从哪里来？四号就是没有关系。Nombor 4 ni maksudnya keterangan ayat. Dia tak berkaitan pun dengan nombor 3. 它没有关系跟3号的东西。好像这个阿丽sedang membaca buku di rumah。那个 di rumah 它其实不是在讲 buku， 对吗？那个在家是在讲阿丽嘛，对不对？ di rumah ni dia bercakap pasal Ali kan. Ali di rumah, bukan buku di rumah. Jadi kita kena potong. Jadi di rumah ni jadi nombor 4. Di rumah 变4号。Okay, 所以我们有了1、2、3、4，我们就要terbalik banyak. Kita terbalik je. Jadi buku nombor 2 sedang dibaca oleh Ali. Nombor 1. Lepas tu nombor 4 di rumah. Okay, jadi kalau tengok sini nombor 4 ni tak payah tukar pun. 4号不用换，它的位置一直都是在后面。Okay, nombor 4 tak payah tukar, 一直都是在后面。Okay, jadi cikgu minta semua baca sama-sama dari atas, 从 Ali membaca buku 开始读，到下面到完这边一起读， baca sama-sama. Okay. Okay, sekarang kita nak buat latihan. 现在我们要做练习。Okay. Awak boleh cari kertas latihan ni kat meja cikgu. 在老师的桌子上，我已经放这个练习。Okay, mula-mula写下来有几个men，写1、2、3、4、5，有几个 ber， 有几个 di。Okay, tulis kat bawah. Lepas siap, tukar ayat aktif jadi pasif. 5soalan。Okay, 做完了这个就换刚才我教你个1、2、3、4。这个5题要做完，做完了过后粘在你们的buku tulis，不管lah buku 哪里sistem bahasa. Tepek kat buku sistem bahasa, lepas tepek hantar kat meja， 交在桌子上。然后今天你的工作就完了，你可以自由活动。OK， 好了，谢谢。如果你不明白或者你不记得的话，你可以看回刚才我解释那个 active 怎样换去 passive， 因为这个比较复杂一点。Kalau tak ingat boleh pause tengok balik macam mana nak tukar active jadi passive. Okay, kita jumpa lagi esok. Okay, bye-bye.